Sehari dua ni kita dengar apabila YB Menteri kata dia tak akan kembalikan peperiksaan UPSR dan PMR kerana tidak mahu memberi tekanan kepada pelajar. Such a very weak justification. Kita dari Kedah ni YB, sepatutnya kita buat satu memorandum. YB 3 orang kena sign membantah sekeras-kerasnya. Boleh YB? Bersetuju? Kalau kita buat memorandum tu, kita membantah YB Fadzil Nami yang pandangan terlalu sempit dan naif dalam perkara berkaitan dengan pendidikan. Sana ke mata-mata tak nak tekanan pada anak-anak kita periksa. How do they know? Level dia dekat mana? Itu satu YB. Saya pergi ke universiti. YB Speaker, saya bukanlah nak kata kita tahu semua. Tapi sedikit sebanyak ada hikmahnya kerana saya pernah berada di universiti dulu. 23 tahun saya menghambakan diri sebagai pendidik. Dan saya pernah menjadi sampai ke tahap naik Chancellor. Saya tahu apa yang berlaku dalam pengurusan sebuah universiti. Dan saya tahu sebenarnya di mana penjimatan boleh dilakukan. Kalaulah contoh, dana atau bajet diberikan untuk mengurus universiti-universiti ini oleh negara, kalau 10%, 1.8 billion. Huge amount of money. Saya nak pergi point mana? YB, I believe you agree with me. And this one, saya pergi merentasi bangsa. Hari ini, kita lihat anak-anak kita, especially anak kampung, yang mungkin tak pernah pun mendapat pendedahan, yang hebat seperti orang lain, yang ada home tuition, didatangkan oleh ibu ayahnya, seorang tutor terbaik di bandar dia untuk mengajar anak dia. Chemistry dapat straight A+, chemistry A+, biology A+, contoh dia. Sebab home tuition. Tapi anak kampung ini, anak orang miskin, anak perolehi getah, anak nelayan, anak tukang cuci, mereka tak dapat exposure ni, tak dapat peluang. CGPA dia, katakanlah CGPA Form 6 dia, katakanlah 3.7. Nak masuk medik di UC Melaya, 4.0. Setuju? Katakanlah, right? Even nak masuk accountancy di UM, accountancy, if I'm not mistaken, 4.0. 4 flat. 4 flat ni flawless. YB, anak orang miskin, mak menoreh getah, ayah dah meninggal, adik-beradik ada 5 orang, kadang-kadang pagi sarapan, kadang-kadang tak sarapan, kadang-kadang malam makan, kadang-kadang tak makan, bawa dengan CGPA 3.7, harap nak jadi medical doctor, dinafikan oleh sistem yang lemah, bertahun-tahun tidak dibalance. Poin saya, kalau kita boleh jimat 1.8 billion a year daripada pengurusan, dan saya tahu dekat mana boleh jimat. Saya memberi ruang ini kepada YB Menteri Zamri Kadir. If you really want to do the check and balance, I'm willing to offer myself. Bukan nak cakap apa, bagaimana nak jimat duit tu ada kat mana. 1.8 billion every year, lock for 10 years. Katakanlah kerajaan federal bagi every year 18 billion. So we lock 10%, 1.8 billion. 1.8 billion kita boleh bina satu lagi universiti atau besarkan fakulti. Jadi YB, kalau ada anak Melayu yang miskin, anak Cina, anak India, anak Siam, yang layak untuk pergi masuk universiti, mungkin tak 4 flat, diturunkan sebab ada ruang. Saya yakin dan percaya mereka akan jadi seorang medical doctor yang hebat, accountant yang hebat, lawyer yang hebat. Kenapa? Mereka ada jiwa berjuang daripada sekolah rendah. Dan inilah missing link hari ini. Berpuluh tahun kita cita merdeka, tapi anak-anak orang miskin terus terbiar. Jadi inilah yang perlu kita bangunkan YB. Bukan cerita opposition ke apa. Ini cerita anak-anak kita. Let us give the opportunity for our future generation. Saya tak nak bukan apa. Kadang-kadang kita anggap anak orang Melayu yang bercita-cita nak jadi seorang lawyer, tapi CGPA nak masuk 3.9. Tak ada tempat. Tak ada tempat YB. Dia dapat 3.7. Masuklah kos-kos yang tak ada prospek sangat. Ibu ayah harap dia bila kejayaan nanti YB Speaker boleh bantu keluarga. Ended up dengan hutang 40-50 ribu. Kepada orang Cina pula, lagilah sadis. Bukan nak cerita Cina yang kaya, cerita anak orang Cina yang kaya mungkin pergi Australia, pergi New York, pergi Amerika, tak apalah, pergilah, ada duit. Anak orang Cina yang miskin, tinggal di kampung-kampung. Apa berlaku? Sama juga dengan hati yang remuk. Ada kelulusan, boleh masuk universiti sepatutnya, sebab dalam tu dia tetap CGPA minima 3.5, dia dapat 3.7, tapi cut off sebab tempat tak cukup 4.0, 3.9. Anak Cina ni pun tak dapat, anak India tak dapat, anak Siamis tak dapat. Mereka tinggalkan negara ini, pergilah ke mana-mana. Ada pula negara ni
Dia scouting ni. Dia nampak budak-budak ni pandai, dia bagi scholarship belajar di negara dia. Ended up coming from our education system, ended up serving our foreign neighboring countries, dan mereka tinggalkan negara dengan a broken heart. Ini satu perkara yang mendukacitakan, dan ini harus dilihat oleh para pemimpin negara kita hari ini. Kalau Madani tak mampu buat, Perikatan Nasional akan buat. InsyaAllah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.